Baru-baru ni dunia dikejutkan lagi, harga emas melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah. Lebih USD 4,100 per ounce. Puncanya ketegangan antara Amerika Syarikat dan China yang makin memuncak dan dunia kita mula goyah. Bila dua kuasa besar dunia berperang, kesannya bukanlah kecil. Saham jatuh, nilai mata wang kita jadi tak stabil, pelabur jadi panik dan rakyat pula makin terasa tempiasnya bila harga barang naik dan duit kita hilang nilai. Dan keadaan dunia tak menentu, ramai tertanya-tanya dekat mana tempat yang paling selamat untuk kita simpan duit. Emas ni sekali lagi buktikan fungsinya sebagai pelindung nilai. Bila Trump umum nak kenakan tarif 100% terhadap import China, pelabur seluruh dunia terus beralih pada emas. China pula balas dendam dengan sekatan mineral penting. Dunia jadi tegang tapi harga emas naik mendadak. Sebab itulah semua orang tahu emas ni tak boleh dicetak, tak boleh dimanipulasikan dan nilai dia kekal sepanjang zaman. Emas ni kembali jadi safe haven asset, pelindung nilai ketika mata wang dan pasaran saham mula goyah. Bahkan dalam keadaan USD yang semakin lemah, permintaan emas semakin tinggi. Dengan harga emas terus mencatat peningkatan lebih daripada 4,100 per ounce, ia tanda jelas bahawa keyakinan terhadap emas masih lagi kukuh. Jadi untuk kita di Malaysia ni, mesej dia sangatlah mudah. Masa terbaik untuk kita memiliki emas bukanlah semasa harga murah, tapi ketika dunia kita tak menentu. Kerana sejarah dah buktikan emas ni bukanlah sekadar pelaburan, tapi ialah benteng kestabilan ekonomi kita. So bagi mereka yang berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi borang saya dekat bawah tu, ataupun total video Fiza dipin untuk cara mulakan simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.